Kamu memang tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Kita memang tak mampu tuan-puan. Kita lagilah nak macam-macam kebaikan untuk anak-anak boleh anak-anak kita tu nak susun, nak 5 orang, 7 orang, 8 orang tu semua jadi soleh-soleha. Kalau boleh dekat surau rumah kita tu sah pertama tu anak kita semua. Dan kita jangan fikir lama-lamanya tak jadi bagus. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab iftah kita adalah dalam bentuk kita sentiasa merasakan potensi hidayah itu untuk anak. Untuk orang yang kita hadap. Kita dengan suami. Memang tak sampai. Kenapa? Kita tertutup, dia pun tertutup. Kita pun tak fikir ada potensi tu untuk dia. Nunggu mati aja Ustazah. Tapi insyaAllah tu. Saya pernah selalu baca-baca kan orang kata. Macam lah. Dia istilah tu macam-macam zaman sekarang ni narsistik. Pernah dengar? Narsistik ni benda tak boleh ubah. Kenapa kita terus bagi pukul mati macam tu Mana boleh kata tak boleh ubah? Kalau Allah nak ubah. Kalau Allah nak mengubah seseorang, kita kena ingat balik khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Samsing zaman jahiliyah tu, masuk Islam jadi pahlawan, jadi sahabat-sahabat terbilang. Sebelum Islam samsing tuan-puan, bunuh orang, bunuh anak. Tapi masuk Islam, iman mereka tu kalau ditimbang dengan iman kita semua, kalah iman kita semua. Bermakna potensi hidayah. Pasti nanti ayat kita juga terbentuk, terbimbing. Saya cuma nasihat je bang. Boleh jadi hari ni tak terpakai. Awak jangan lupakan nasihat saya ni. Bulan depan, tahun depan. Bermakna kita tu ada harapan kan? Harapan tu adalah membuka hati. Buka hati. Yalah senang tuan-puan. Cuba cakap dengan anak kita. Dah, mak tak harap apa-apa pun daripada kamu. Biar Kak Ngah je. Itu sangatlah menjatuhkan anak. Apabila seseorang itu sudah tidak meletakkan harapan. Dia harapan ni bagi semangat pada orang tuan-puan. Itulah mak ni nak pergi kenduri, rumah maklum kau Tuhan kat Kelang apa segala macam tu lah. Bila fikir-fikir, tak apa. Kau ada. Kita bagi harapan, daripada dia tak nak hantar, dia hantar. Nampak tak kita buka hati orang dengan harap? Tapi kadang-kadang kita mudah cakap kat orang, saya tak letak harapan dah pada dia. Perempuan tu menutup hati kita tu. Menutup hati kita tu, menutup hati dia juga.